Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang pertama, tuan-tuan, kelebihan daripada surah Al-Ikhlas. Kelebihan daripada surah Al-Ikhlas. Hadis daripada Musalli alaihi Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu. Anas bin Juhani ni, tuan-tuan, Musalli ala Sayyidina Muhammad, dia mendengar Nabi SAW pernah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtamiha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, idza nastakthira ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu aktsaru wa atyab. Mari kita baca sama-sama, tuan-tuan. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtamiha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, idza nastakthira ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu aktsaru wa atyab. Ni amalan ni nak buat mula malam ni. Faham? Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, yakni surah Al-Ikhlas, sehingga penamatnya sampai habis. Maksud apa? Baca qul huwallahu ahad sampai habislah. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pasal apa Nabi sebut itu? Kok ada kok yang nakal lagi, dia buat qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul perangai. Subhanallah. Berapa kali ni subhanallah? 10 kali. 10 marratin, 10 kali. Maka Allah akan membina baginya sebuah istana dalam syurga. 10 kali sebut qul Allah, sebiji istana dalam syurga. 10 kali sebut qul Allah, sebiji istana dalam syurga. Tuan-tuan, Sayyidina Umar bila dengar hadis ni, seronok dia. Excited dia, semangatnya, subhanallah. Dia kata apa? Masya Allah ya Rasulullah, nastakthira ya Rasulullah. Kalau macam tu banyaklah istana kita dalam syurga nanti Rasulullah nak. Rasulullah kata apa? Allahu aktsar wa atyab. Allah boleh bagi lebih banyak dan lebih baik daripada tu. Syarat apa? Apa buat? Faham tak ni? Ni tuan-tuan, kalau nak beli banglo satu dekat yang Penang Golf Resort tu, faham tak? Tu berapa ratus ribu kat, tuan-tuan. Faham tak ni? Banglo setengah juta dah tu. Betul dah ni? Ada siapa? Ada orang kaya ni kat tangan? Tak ada. Miskin betul semua ni. Masya-Allah. Faham? Allah subhanallah. Kalau kita boleh buat kot. Betul tak nak? Oh subhanallah tuan-tuan, masya-Allah Rabbi. Gaji tak ada 50,000 sebulan, pendapatan tak ada 50,000 sebulan, tak boleh nak buat kot banglo satu dekat sana. No, istana dalam syurga bukan sama macam banglo dekat Penang Golf Resort. Tuan-tuan, tak sama. Tuan-tuan boleh bayangkan istana dalam syurga dengan kubah-kubahnya, dengan batu-batu batanya. Batu bata diceritakan dalam riwayat dibuat daripada emas-emas. Bata seketui itu daripada emas. Ada juga bata daripada permata yang telus mata. Tuan-tuan duk berjalan, tuan-tuan nampak tu orang duk berlari dalam bilik tu. Pasal apa? Pasal bata tu dibuat daripada permata-permata syurga. Permata syurga bukan macam permata dunia. Kalau permata dunia sebiji cincin pun dah ada 22.42 berapa juta? Kamu tak tahu? Masya Allah, bagus-bagus dia pakai sini, subhanallah. Itu pun besar ni pun dah berjuta-juta, subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang tu. Itu baru dunia, bukan permata dekat
Syurga, debu-debu syurga tu tuan-tuan, daripada kasturi, tuan-tuan boleh bayang batu-batu, pasir-pasir di dalam syurga yang duduk di sekeliling istana kita tu tuan-tuan, daripada lu'lu'ah, daripada mutiara-mutiara, cantik dan mahalnya istana. Berapakah agaknya nilai kos kita nak buat satu istana dalam syurga? Saya ni bukan ada apa ustaz, saya ni orang miskin, saya ni suri rumah sepenuh masa. Modal dia ayat liuk ya. Model apa? Liuk ya. Malam-malam nak tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim 10 kali. Satu istana dalam syurga. Faham tak dah? Tuan-tuan masalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita ada 1 juta istana dalam syurga, agak banyak. 1 juta. Banyak tak? Tak banyak. Mana banyak 1 juta dalam syurga. Tuan-tuan, kalau kita ada 10 biji rumah sewa ni, kau bertam ni tuan-tuan ni, kau kata bertam perdana ni rumah sewa ada saja. Sana ada satu, bertam indah ada satu, bertam perdana ada satu, bertam apa bertam lah, bertam belakang lah tuan-tuan. Semua taman ada bertam, mesti ada rumah dia. Sekian, subhanallah. Banyaknya rumah dia, kayanya dia tuan-tuan sekalian muslimat. Kalau dalam syurga 1 juta istana, tak banyak lagi. Pasal apa? Pasal duduk di syurga tuan-tuan sekalian sampai bila-bila, sampai bila-bila. Bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan sebilion tahun, sampai bila-bila, sampai bila. Malam ni tidur istana ni, esok tidur istana tu, lusa tidur istana ni, lusa tidur istana ni. Mau malam 1 juta malam dah habis dah. Ulang balik istana pertama pula. Sebab tu perbanyakkan istana tuan-tuan dalam syurga. Bagi banyak saja. Apa saja amalan yang boleh membina istana tuan-tuan dalam syurga, buat siap-siap, buat siap-siap, buat siap-siap, buat siap-siap. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, ni saya nak tuan-tuan tulis dekat situ bila yang tuan-tuan nak buat. Nak azam elok-elok bila yang tuan-tuan nak buat qul huwallahu ahad 10 kali ni. Faham? Nak buat bila? Apa? Ha? Bila? Lepas solat subuh. Lepas solat sunat apa? Ada banyak solat sunat, mana satu nak buat? Ha? Ba'da apa? Setiap waktu. Jadi kena habaq satu. Bila nak buat? Lepas solat. Setiap solat sekali ya. Sekali buat 10 kali. Nak buat tu nah. Pilih. Nak buat tu nah. Tanya ni. Buat tu nah. Sebelum nak tidur. Cantik. Saya buat sebelum tidur. Lepas saya baca Al-Mulk, selesai baca Al-Mulk, saya baca qul huwallahu ahad 10 kali ni. Lepas tu baru tidur. Tu waktu saya buat. Kita ni kalau orang tanya bila waktu buat, tahu nak jawab waktu mana kita buat, baru boleh lekat. Kalau kata ikut dan saya nak buat, pakai tak jumpa lah dan tu. Sungguh tuan-tuan sekalian. Tu faham. Itu cara untuk kita lekat dengan amal. Faham tuan-tuan? Tuan-tuan kalau tuan-tuan berajar nak bawa balik buku ni, tuan-tuan tulis bila tuan-tuan nak buat itu. Tu azam elok-elok supaya kita boleh lekat dengan amal tu. Faham tak? Baik, bis.